Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, aku nak ajar korang macam mana nak kecilkan partition dan buat partition baru dalam hard disk yang sama. So, sekarang ni apa yang korang boleh tengok di depan kaca skrin korang, ini adalah external hard disk aku. Dia bukan hard disk sebenarnya, dia panggil SSD. So, external SSD iaitu NVMe. So dia guna protokol NVMe. Saiz dia 1 tera. So aku ada satu partition sahaja dalam SSD ni. Sekarang aku nak buat 2 partition. So tanpa berlengah lagi, jom tengok macam mana aku asingkan partition ni. Okay, so sebelum kita start, aku nak terangkanlah sikit partition tu. So biasanya dalam satu hard disk ni ataupun SSD, aku dah terbiasa panggil hard disk, so maaf kalau tersalah-salah. Dia akan ada 3 partition. Partition A adalah sistem, partition B di mana kita simpan data kita, dan partition C ni biasanya untuk backup ataupun recovery partition. Jadi apa yang aku nak buat, aku akan pecahkan yang B ni. So aku nak buat jadi ada 2 partition. So sini adalah B yang tadi, kita tak usik data dia. Data dia still ada dalam ni. Dan juga yang ini adalah partition baru, partition D. Ini secara grafik lah aku nak tunjukkan korang, supaya korang boleh nampak macam mana nak buat secara logiknya. So kita akan tambah yang D tu. So tanpa berlengah lagi, jom saksikan. Okey, pertama kita akan cucuklah hard disk ni dekat komputer. So cucuk je kat mana-mana port USB. Aku lebih suka cucuk dekat USB 3.0 sebab USB ni dia punya output dia support 3.1. So sebelum aku terlupa, tak semestinya hard disk macam aku ni ataupun SSD, korang tak kisahlah apa jenis SSD pun ataupun hard disk, tetap cara dia sama. So itu saja. Sekarang kita pergi ke desktop. Okay, sekarang kita dah kat desktop. So ini cara yang mudah lah. So aku tunjuk satu cara dalam ni. First, pergi kat file. Mana-mana file, nak pergi disk PC ataupun file user, ataupun yang kat bawah ni pun boleh. So aku guna yang bawah ni, file explorer. Kemudian korang tekan disk PC. So dah ada kat disk PC ni, korang pergi dekat manage. Okay, bila dah pergi kat manage, dia akan keluar ni lah. So tekan sekali je. Kalau tekan 2 kali, dia keluar 2 lah. So yang belakang tu aku dah tak perlukan rasanya. So inilah aku punya SSD tadi, external SSD. Nama dia external NVMe. Size 953GB, maknanya 1 tera lah. Okay, bila korang dah masuk computer management, pergi dekat storage, bahagian storage ni, dan pergi ke disk management. Okay, tekan disk management. So dia akan keluar lah semua hard disk yang ada pada komputer. So kat sini aku ada 4 disk. Dan kalau korang cucuk pendrive pun, dia akan keluar dekat sini. So make sure first pergi tadi dekat file explorer, korang tengok sekarang ada berapa size dan berapa total free yang korang boleh guna lagi untuk pecahkan dia punya partition lah. So total free ada lagi 263GB. Yang lain semua dah diguna. Okay, patah balik ke computer management, dan pergi dekat dia punya partition ni. Pastikan korang pilih disk yang betul, jangan salah. Kalau salah, nanti disk dekat partition ni boleh jadi masalah lah, hilang ke apa ke. So berhati-hati, pilih disk yang betul, pilih partition yang betul. So inilah partition yang aku nak buat tadi, dan tadi ada free space sebanyak 263GB. So aku just nak 255 cukup. So kita right click dan kita akan
shrink volume. Okay, tekan shrink volume dan tunggulah. So dia tengah calculate apa semua. So dah keluar. So dia kata ni total before shrink ada 97 gig, 976 gig, dan ini size yang available untuk kita kecilkan. So size yang ni adalah 269 gig. So ni enter amount space that kita amount space to shrink the partition. So kita akan masukkanlah jumlah size yang kita nak untuk kecilkan partition tu. So ini secara defaultnya dia akan bagilah 269 gig. So aku just nak 250 gig. Jadi aku akan tunjuk cara nak calculate dia. Dia komputer ni 1 gig bersamaan dengan 1024 MB. Dia tak genap 100 gig bersamaan dengan 100 MB. Dia ada lebih 24. So aku akan tunjukkan macam mana aku kira kat calculator. Okay, ni aku gunakan calculator. Kita nak kecilkan tadi size sebanyak 255 gig. 255 kali dengan 1024. 1024 ni MB. So tekan. Dapat jawapan 261120. So kita balik ke desktop. Kita akan tukar nombor ni kepada 261120. Bila dah set dia punya size ni yang kita nak, kita tekan shrink. So dia akan buat proses dia. Kita tunggu saja. Okey, sekarang dah siap. Nampak? So exactly dan tepat 255 gig. Kalau korang tak kali dengan 100, tak kalikan dengan 1024, dia akan dapat jumlah dia lebih kurang daripada 255 gig. Okey, bila dah dapat ni, so kiranya korang dah ada partition yang baru, tapi korang belum set lagi. So next step, korang right click lagi, korang pergi dekat new simple volume, tekan. So dia akan keluar new simple volume wizard. So korang just click next. Lepas tu ini size dia yang korang nak format lah. Ini kira macam format nak setkan dia punya volume. So kita klik next. Dan assign letter ni korang boleh pilih lah. Biasanya dia start dari C. Tapi C biasanya system management punya OS. Jadi C jangan kacau. Biasanya start daripada D sampailah apa-apa korang nak. So aku just stay je dekat dia punya recommendation H. Then click next. Lepas tu kita terus format sekali partition ni. So ini dia punya file system NTFS. So aku akan gunakan NTFS sebab aku nak gunakan untuk Windows. So allocation unit just ambil default je. Lepas tu volume label korang boleh tukar. So aku akan tukar external NVMe dual. So dekat sini external NVMe. So aku akan buat external NVMe dual. So just click tick perform a quick format. Kalau tak nak pun boleh, tapi mengambil masa yang lama. So aku just tick perform a quick format dan click next. Dan ini dia akan bagi maklumat apa yang korang nak buat. Lepas tu klik finish untuk confirm. So dia akan start dan dia akan format. So akan keluarlah partition yang baru dalam hard disk yang tadi ataupun SSD tadi. So inilah dia hard disk tadi, disk 3. So kita dah ada 2 partition. So kalau kita buka dekat file explorer, korang nampak ini automatic akan jadi merah sebab space dia dah tak cukup. So that's why tadi kalau boleh
dia ada free space dia tadi 263. Korang jangan ambil 263. Make sure bagi ruang lagi untuk dia bernyawa, untuk dia hidup. Kalau tak, susah lah korang nak tambah atau buat edit dekat partition ni. So sekarang dah ada partition baru, jadi dia kosong lah, confirm kosong. So aku try tarik satu data. Contoh aku ambil file ni lah, buck converter ni. So boleh ada. Jadi inilah salah satu cara untuk korang splitkan partition dalam hard disk korang, ataupun SSD, ataupun korang punya pendrive. Pendrive pun boleh buat partition dan boleh split partition, tapi kecil lah. So itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen kalau ada apa-apa pertanyaan. InsyaAllah aku akan jawab mana yang aku mampu. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.